Mei 2025, sekolah kita telah menghantar satu pasukan ke pertandingan kejohanan olahraga mini peringkat daerah Besut. Seramai 8 peserta, 4 lelaki dan juga 4 perempuan telah mewakili sekolah kita. Dan Alhamdulillah, seorang peserta daripada sekolah kita telah memenuhi pingat emas bagi acara 200 meter. Dipersilakan Ardini Nazifah binti Hasbullah. Tahniah diucapkan kepada Ardini Nazifah, dan insyaAllah selepas cuti nanti akan duit sebanyak RM20 sebagai pemanggil semangat rakan-rakan kita dan juga kamu untuk mewakili sekolah dan mengharumkan nama sekolah. InsyaAllah selepas cuti bulan 6, sekolah kita akan menyertai kejohanan olahraga peringkat sekolah daerah Besut, dan kita harap peserta kita dapat mengharumkan nama sekolah kita lagi.